7 pelajar Maktab Rendah Sains Mara di Nibong Tebal, Pulau Pinang yang didapati terlibat dalam kejadian buli fizikal termasuk bersubahat sekolah berasrama penuh di Teluk Intan Perak yang mendakwa menjadi mangsa buli pelajar senior. Dalam kejadian 10 malam 8 Mac lalu itu, 62 pelajar tingkatan 2 dan 4 sekolah berkenaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama hadir dalam mesyuarat pada petang ini yang berusaha Puan Nur Alia Faisha binti Abdul Karim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Melati, Encik Muizzuddin bin Muhammad Zain, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang dihormati Puan Nur Syifa Ayuni binti Muhammad Sanusi selaku Guru Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Melati, Puan Iman Azrin binti Azman selaku Ketua Warden Bahagian Asrama, serta Wakil YDP PIBG iaitu Puan Anis Humaira binti Zainal Anwar. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tujuan mesyuarat kita pada petang ini adalah untuk mengutarakan isu besar iaitu buli dan memberikan pandangan atau cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi meneruskan lagi mesyuarat kita pada petang ini, dipersilakan Encik Muizzuddin bin Muhammad Zain, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Melati untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada saudari-saudari sekalian. Dan terima kasih kerana datang tepat pada waktu dan juga mampu menghadiri majlis ini dengan jayanya. Jadi pertama-tama sekali, saya sebagai penolong kanan Hal Ehwal Murid ingin mengutarakan isu yang ingin saya bawakan dalam mesyuarat ini, iaitu berkaitan dengan isu buli di sekolah kita. Jadi isu buli di sekolah kita baru-baru ini telah kerap berlaku di sekolah kita kerana kurangnya usaha daripada kita untuk membendung gejala-gejala sosial seperti ini. Dan juga baru-baru ini saya juga menerima beberapa laporan tentang kes buli di sekolah kita, dan saya menerimanya daripada pelajar sendiri kerana saya juga pernah menjawat jawatan sebagai guru disiplin. Jadi saudari-saudari sekalian, perlulah kalian tahu kerana di sini saya ingin sampaikan satu berita yang amat sedih kerana seorang pelajar kita telah mengalami gejala buli ini, iaitu pelajar tingkatan 2 yang telah dibuli oleh pelajar tingkatan 4. Secara spesifiknya, perkara ini telah berlaku di dalam kawasan Asrama Putera pada pukul 12.30 malam. Jadi perkara ini berlaku akibat ketika itu warden tidak berapa aktif untuk menjaga aktiviti-aktiviti yang berlaku di asrama. Jadi kejadian ini telah mengabaikan kesihatan pelajar tersebut kerana pelajar tersebut telah mengalami beberapa kecederaan fizikal di bahagian perut dan juga atas belakang akibat telah ditendang dan ditumbuk oleh pelajar-pelajar tingkatan tersebut. Pelajar-pelajar tingkatan 4 tersebut telah menghadiri atau maksud saya berjumpa dengan guru disiplin, dan mereka menyatakan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan pelajar tersebut. Hal ini kerana pelajar tersebut masih berada di menengah bawah tapi sudah mula menunjukkan perkara-perkara yang tidak elok. Namun akan demikian, perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana tindakan-tindakan seperti ini sepatutnya diambil oleh guru-guru di sekolah tersebut. Dan juga saya ingin menyatakan satu isu juga yang berlaku di luar sekolah kita.
iaitu di MRSM Besut, Terengganu. Kes buli ini telah melibatkan seorang pelajar tingkatan 2 juga, dan ianya juga berlaku di asrama putera. Sekitar jam 11.30 malam, pelajar putera tingkatan 2 ini telah dipaksa untuk masuk ke dalam bilik pelajar tingkatan 4. Kemudiannya dipaksa untuk duduk separuh mencangkung dan diletakkan selipar di bahagian kepala untuk tujuan memaksa pelajar tersebut mengaku akan kesalahannya. Jadi isu ini telah melibatkan pihak berkuasa iaitu pihak polis. Jadi pengerusi MARA sendiri iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki telah turun tangan dalam isu ini, dan beliau telah menyatakan satu hasrat beliau iaitu pihaknya ingin mengamalkan dasar zero tolerance terhadap buli-buli yang telah berlaku di sekolah-sekolah Maktab Rendah Sains MARA. Jadi dengan itu, saya juga ingin menambah sedikit pendapat saya berkaitan apakah kesan buruk yang akan berlaku di sekolah kita sekiranya isu buli ini tidak dapat dibendung oleh para guru. Okey, yang pertama. Baiklah, yang pertama, nama baik sekolah tercalak. Jadi kejadian buli seperti ini semestinya pada zaman teknologi yang semakin membangun pada hari ini, isu-isu yang seperti buli ini sangatlah panas. Jadi dalam platform media sosial, mudah untuk orang-orang di luar mengetahui tentang apa yang berlaku dalam institusi pendidikan pada hari ini. Jadi jika isu buli ini tersebar, pihak ibu bapa dan juga guru-guru adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi yang kedua pula, saya ingin nyatakan bahawa suasana pembelajaran juga akan terganggu. Hal ini kerana sekiranya sekolah tersebut telah namanya telah naik ke dalam sistem Kementerian Pendidikan Malaysia, ianya akan sekolah tersebut akan selalu didatangi oleh pihak-pihak atasan. Jadi ia akan mendatangkan satu suasana yang cukup cukup negatif kepada suasana pembelajaran di sekolah, kerana guru-guru dan juga pelajar-pelajar akan mengalami stres yang berlebihan sekiranya sentiasa diaudit oleh pihak atasan. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada pengacara mesyuarat. Terima kasih diucapkan kepada penolong kanan Hal Ehwal Murid atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Puan Nur Alia Faisha binti Abdul Karim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Melati untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Saudari Afifah, yang berusaha Encik Muizuddin bin Muhammad Zain, penolong kanan Hal Ehwal Murid, merangkap bekas guru disiplin sekolah kita. Yang saya hormati Puan Syifa, merangkap guru kaunseling sekolah, dan Puan Azrin selaku ketua warden, serta yang saya kasihi yang turut bersama-sama kita pada hari ini, YDP Pak IGG sekolah, iaitu Puan Anis Umairah binti Zainul Anwar. Terima kasih Puan Anis kerana sudi turun bersama-sama. Saya sebagai pengetua sekolah ingin mengemukakan isu yang semakin membimbangkan kita semualah yang ingin kita lihat kepada hari ini, iaitu isu buli dalam kalangan pelajar sekolah. Isu ni berada dalam pemerhatian pihak sekolah, dan kes buli masih berlaku sama ada secara fizikal, lisan maupun melalui media sosial. Dan perkara ini bukan sahaja menjejaskan keselamatan murid seperti yang diperkatakan oleh Cik Muiz tadi, malah ia memberi kesan yang negatif kepada emosi dan pencapaian akademik mereka. Kita boleh lihat apa yang kesan negatif ini dalam keputusan peperiksaan mangsa buli. Mereka mengalami tekanan yang hebat kerana dibuli hampir setiap hari dan setiap masa. Pelbagai aduan yang saya dapat daripada pelajar, khususnya pelajar-pelajar yang tinggal di asrama, buli semestinya lah akan berlaku antara pelajar yang lebih tua
yang akan membuli pelajar yang lebih muda seperti yang diperkatakan oleh Cikgu Muiz tadi. Jika kita biarkan perkara ini berlarutan, semestinya perkara yang lebih buruk boleh berlaku. Lebih baik kita sediakan payung sebelum hujan kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Baiklah, sebagai guru-guru di sekolah, kita semua menggalas tanggungjawab kerana sekolah ini sepatutnya menjadi medan ataupun tempat yang selamat kepada pelajar. Seharusnya tidak berlaku isu-isu sebegini yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pengurusi majlis, Puan Afifah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Alia Faisha binti Abdul Karim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Melati atas ucapan sebentar tadi. Dengan itu, saya membuka peluang kepada guru, warden dan YDP PABG untuk mengutarakan isu yang berbangkit tentang buli ini serta cadangan untuk mematraskan aktiviti buli di sekolah ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengurusi majlis kerana memberi peluang kepada saya untuk bersuara. Saya juga bimbang terhadap isu yang telah berlaku baru-baru ini. Mereka membuli bukan sahaja di asrama, bahkan di mana-mana tempat yang juga boleh menjadi lokasi pembulian mereka. Sebagai contoh, di tempat-tempat yang sunyi dan juga tempat yang kurang dilalui. Jenis buli yang berlaku secara fizikal seperti belasah, pukul, bahkan mereka juga menendang mangsa. Bukan itu sahaja, mereka juga menghina, mengejek mangsa. Hal ini bukan sahaja memberikan kesan fizikal, bahkan pada emosi dan mental mereka. Boleh dikatakan, kebanyakan pembuli berasal daripada keluarga yang bermasalah. Hal ini menyebabkan mereka kurang kawalan emosi dan juga kesedaran empati. Hal ini juga boleh dikatakan berpunca daripada kurangnya penguasaan di sekolah. Kesannya, ramai pelajar yang datang ke bilik kaunseling untuk menceritakan mengenai buli ini. Ada yang takut untuk bercerita dan ada juga yang menangis kerana tertekan akibat pembulian itu. Seterusnya, mangsa juga takut hadir ke sekolah, merasa rendah diri, menyebabkan prestasi akademik mereka merosot dan mengalami masalah kesihatan mental. Selain itu, timbulnya keraguan daripada ibu bapa mengenai keselamatan sekolah. Tindakan saya akan mengenal pasti pembuli dan mengadakan satu slot temu bual bersama mereka, memahami punca sebenar mengapa mereka membuat perbuatan buli, mendengar perspektif mereka, adakah mereka sedar kesan terhadap mangsa, adakah mereka mengalami tekanan di rumah atau persekitaran lain, menilai tahap kawalan emosi dan tahap empati mereka. Temu bual dijalankan secara pribadi dan rahsia, supaya pembuli rasa selamat untuk bercakap dan rasa takut akibat tindakan pembalasan mereka berkurang. Okay, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada guru kaunseling kita yang sudi memberi pandangan dan cadangan. Seterusnya saya buka peluang kepada Puan Azrin untuk memberikan pandangan ataupun sepatah dua kata. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi mesyuarat kita pada hari ini kerana memberi saya ruang untuk menyuarakan pandangan saya. Seperti yang kita sedia maklum, isu kes buli di asrama sekolah kita semakin membimbangkan. Baru-baru ini saya juga telah menerima satu aduan daripada para pelajar tingkatan 2 di mana mereka telah dipanggil oleh pelajar tingkatan 4 untuk satu pertemuan haram pada waktu tengah malam. Hal ini telah mengakibatkan para pelajar tingkatan 2 ni kerap bangun lewat dan menurunkan prestasi akademik mereka. Sehubungan itu, saya ingin mencadangkan langkah proaktif iaitu mengambil bekas pesara tentera sebagai warden tambahan atau pegawai pemantau di asrama. Selain itu, saya juga ingin mencadangkan agar kita melantik seorang ketua kamar dan ketua blok agar mereka dapat menjaga keselamatan dan kewajikan anggota bilik mereka di asrama. Baiklah, itu sahaja daripada saya serahkan kepada pengurusi mesyuarat. Terima kasih kepada Puan Azrin di atas pandangan yang sangat bernas itu. Siapa? Anisan. Seterusnya saya pergi pula kepada Puan Anis
untuk memberikan cadangan ataupun sepatah dua kata. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengerusi, Barisan Pentadbiran Sekolah, pengetua sekolah dan guru-guru kerana memberikan ruang kepada saya sebagai wakil PIBG untuk membentangkan isu penting iaitu buli dalam kalangan pelajar sekolah kita. Saya hadir hari ini bukan untuk menuduh tapi untuk mencari jalan penyelesaian bersama demi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak murid di sekolahnya. Hal ini kerana baru-baru ni pihak PIBG telah menerima beberapa aduan daripada ibu bapa mengenai insiden buli yang berlaku dalam kalangan murid tingkatan 4. Antaranya, tujuan saya datang hari ini bukan untuk menuduh tapi untuk mencari jalan penyelesaian bersama guru demi keselamatan dan kesejahteraan anak-anak kita. Hal ini kerana baru-baru ini saya menerima aduan daripada ibu bapa mengenai insiden buli yang berlaku dalam kalangan murid. Antaranya terdapat seorang pelajar tingkatan 4 yang telah dipukul hingga menimbulkan rasa takut untuk hadir ke sekolah. Akibat kejadian ini, pelajar tersebut menjadi murung dan turut memberi kesan emosi kepada ibu bapanya. Jadi, sebagai wakil PIBG, saya amat bimbang dengan keadaan ini. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kepada pihak sekolah agar lebih cakna terhadap masalah pelajar dan wujudkan program mentor-menti antara menengah atas dan menengah rendah. Termasuklah guru sebagai pembimbing. Jadi, melalui pendekatan ini, kita dapat merapatkan hubungan silaturahim dan mengukuhkan sokongan emosi serta budaya sekolah yang lebih prihatin dan selamat. Itu saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas segala pandangan dan cadangan yang diajukan oleh semua pihak, terutamanya guru-guru yang mengikuti mesyuarat kita pada hari ini dan juga wakil YDT PIBG kita pada hari ini. Baiklah, saya bersetuju dengan semua cadangan yang dikemukakan oleh guru-guru dan YDT PIBG kita. InsyaAllah saya akan cuba kemukakan cadangan dan dapatkan mesyuarat kita pada hari ini kepada pihak PTD dan pihak-pihak yang tertentu. Namun begitu, di peringkat awal, mungkin boleh bermula minggu depan atau hari seterusnya, saya mahu meminta guru kaunseling iaitu Cikgu Syifa dan rakan setugasnya untuk mengusahakan untuk meletakkan peti aduan di hadapan bilik kaunseling supaya dapat membolehkan murid-murid melapor tentang kes buli tanpa rasa takut atau gerun kepada pembuli kerana maklumat pelapor tidak akan diketahui. Ini dapat membuka ruang selamat kepada semua mangsa-mangsa buli ataupun orang-orang tertentu yang ingin melapor agar nama mereka tidak dibocorkan oleh mana-mana pihak dan tidak diketahui siapa pelapornya supaya tidaklah menjadi lebih besar kes tersebut. Baiklah, saya serahkan akhir kepada Puan Afifah. Okay, terima kasih kepada Puan Nur Alia Faisha binti Abdul Karim di atas ucapan sebentar tadi. Maka berakhirlah mesyuarat kita pada hari ini. Saya menyusun sepenuh jari memohon kemaafan kerana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya sudahi majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Ans. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.